Pengedaran minyak masak bersubsidi mengikut zon akan diperluas ke seluruh negara berdasarkan keberkesanannya dalam memastikan isu bekalan barangan terkawal itu mencukupi. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sari Hidup Dr. Fuziah Saleh berkata, syarikat pembungkusan diwajibkan menghantar bekalan secara berkala kepada Points of Sales atau POS merangkumi pasaraya dan peruncit menerusi zon yang ditetapkan sekaligus mengatasi masalah terputus bekalan terutama di kawasan terpencil. Contohnya sebelum ini Mersing, Mersing kadang-kadang terputus bekalan. Ya, kita pun terima aduan, kadang-kadang terputus bekalan. Sebab bila kita kaji balik, kita tengok bahawa Mersing mendapatkan dia punya supply minyak masak daripada Kuantan. Ya, jadi dengan zoning ini, kita akan pastikan repacker mana hantar ke point of sales mana. Dr. Fuziah berkata demikian pada sidang media selepas melawat sebuah syarikat pembungkus minyak masak subsidi. Beliau berkata kerajaan masih mengekalkan kota minyak masak bersubsidi sebanyak 60,000 tan metrik setiap bulan dengan membabitkan 330 syarikat pembungkus di seluruh negara.